wujud lagi satu polemik baru berkaitan dengan agama. Dah ni ramai tengah kecoh pasal hiasan Christmas dekat hotel dan juga restoran yang ada sijil halal. Jadi dalam video ni aku nak jelaskan ikut pendirian rasmi kerajaan. Penjelasan ni mai sendiri daripada Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama YB Senator Dr. Zulkifli bin Hassan. Beliau jelaskan, keputusan JAKIM sejak 2023 menyatakan tidak ada larangan kepada premis sijil halal untuk gunakan hiasan perayaan agama selain Islam. Tapi ada syarat dan wajib dipatuhi. Yang pertama, hiasan tu tak boleh jejaskan prinsip halal. Kedua, tak boleh guna peralatan sembahan agama. Ketiga, logo halal JAKIM tak boleh dipamer bersama hiasan perayaan. Jadi maksud dia mudah saja. Halal tetap dijaga, dalam masa yang sama keharmonian masyarakat majmuk dihormati. Inilah pendekatan kerajaan madani. Tegas soal halal, dalam masa yang sama adil dalam kepelbagaian budaya.